Dari mana kau dapat nih kayu? Ini siapa yang kayu? Eh, saya tahu kau curi nih kayu kan? Ini siapa yang kayu, Bang? Mengaku. Saya tahu bang, kau mana ada duit membeli kayu? Kau putung kayu pun kau tidak pandai. Tinggal muka kau, kau butan saja. Kalau begitu, saya repot kau ketua kampung. Minta maaf, Bang. Jangan dulu import di ketua kampung. Ambil nih kayu. Saya pula dibully. Wih, punya banyak ini kayu diambil.